Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, tema diangkat, semangat dijulang, rakyat harmoni, aman sejahtera jadi azimat negara gemilang, pantun warisan tinggalan berzaman, adat budaya sehingga kini, tiada alasan untuk dilupakan, kekal selamanya terpahat di hati. Sistem tulisan ialah satu kaedah atau cara yang digunakan untuk melambangkan bunyi bahasa melalui penggunaan simbol atau huruf tertentu bagi tujuan komunikasi bertulis. Melalui sistem tulisan, sesuatu bahasa dapat dirakam, disebarkan serta dipelajari oleh generasi seterusnya. Sistem tulisan juga berperanan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pemeliharaan budaya dan pembinaan identiti sesebuah negara. Seterusnya, kita akan menelusuri 3 sistem tulisan utama yang membentuk perkembangan bahasa Melayu. Tulisan Pallawa berasal dari India Selatan dan berkembang sekitar abad ke-4 Masihi semasa pemerintahan dinasti Pallawa di wilayah Tamil Nadu. Tulisan ini digunakan untuk menulis bahasa Sanskrit yang menjadi bahasa utama dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha. Melalui kegiatan perdagangan, penyebaran agama dan hubungan diplomatik, tulisan Pallawa tersebar ke alam Melayu, khususnya di Sumatera, Jawa dan Kemboja. Dari segi ciri-ciri, tulisan Pallawa mempunyai bentuk huruf yang bersegi dan bulat sedikit dengan sistem suku kata abugida. Setiap aksara mewakili konsonan dengan vokal terbina secara asas. Tulisan ini ditulis dari kiri ke kanan dan digunakan terutamanya pada prasasti atau batu bersurat yang berkaitan dengan keagamaan dan pentadbiran kerajaan awal. Antara bukti penemuan tulisan Pallawa di alam Melayu termasuklah penemuan prasasti Kedukan Bukit yang dijumpai pada 683 Masihi dan prasasti Talahuwa pada 684 Masihi di Palembang, Sumatera Selatan. Penemuan prasasti tersebut menunjukkan bahawa masyarakat di rantau ini telah mengenal tulisan serta pengaruh kuat kebudayaan India sejak awal perkembangan tamadun Melayu. Tulisan Kawi berasal daripada huruf Pallawa yang dibawa dari India Selatan dan mula berkembang di Pulau Jawa sekitar abad ke-8 Masihi. Tulisan ini digunakan secara meluas di rantau Nusantara termasuk Jawa, Sumatera, Bali dan Filipina. Istilah Kawi itu sendiri bermaksud penyair atau sastrawan yang melambangkan penggunaannya dalam bidang kesusasteraan, keagamaan dan pentadbiran kerajaan. Dari segi ciri-ciri, tulisan Kawi ialah sistem abugida iaitu setiap huruf mewakili satu konsonan dengan vokal manakala tanda diakritik digunakan untuk menukar bunyi vokal. Tulisan ini mempunyai kira-kira 47 huruf, dibaca dari kiri ke kanan serta tidak mempunyai jarak antara perkataan. Bentuk hurufnya bulat dan halus menyesuaikan diri dengan medium penulisan seperti daun lontar, logam, kayu dan batu bersurat. Tulisan Kawi juga mempunyai tanda baca seperti koma dan titik yang menunjukkan pengaruh tulisan India Selatan. Tulisan Kawi digunakan bukan sahaja untuk catatan rasmi tetapi juga dalam prasasti, karya sastra, mantra dan surat pentadbiran kerajaan. Antara bukti penemuan penting tulisan Kawi ialah melalui penemuan prasasti Laguna pada tahun 900 Masihi di Filipina dan batu nisan Ahmad Majnun pada tahun 1463 Masihi di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan yang memaparkan gabungan tulisan Kawi dan Jawi. Penemuan ini membuktikan bahawa masyarakat di alam Melayu telah mengenal sistem tulisan sendiri sebelum munculnya tulisan Jawi. Tulisan Jawi Za'ba merupakan sistem tulisan Jawi yang diperkenalkan oleh Tan Sri Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Za'ba pada tahun 1931 melalui bukunya iaitu Pelita Bahasa Melayu. Sebelum wujudnya sistem ini, tulisan Jawi tidak mempunyai peraturan ejaan yang seragam menyebabkan banyak kekeliruan dalam penulisan rasmi dan pendidikan.
Oleh itu, Za'ba memperkenalkan sistem ejaan Jawi yang lebih tersusun dan berasaskan bunyi fonetik agar sepadan dengan sebutan bahasa Melayu. Beliau juga menetapkan peraturan khusus seperti penggunaan tanda baris, huruf vokal dan pemisahan perkataan supaya tulisan Jawi dapat dibaca dengan lebih mudah dan konsisten. Seterusnya, sistem tulisan Jawi Za'ba menggunakan huruf tambahan khas seperti ca, pa, nga dan nya bagi menyesuaikan bunyi bahasa Melayu yang tiada dalam bahasa Arab. Sistem ini digunakan secara rasmi dalam pentadbiran dan pendidikan di Tanah Melayu hingga tahun 1972 sebelum digantikan oleh sistem ejaan Bumi Baharu. Antara bukti penemuan dan penggunaannya dapat dilihat dalam naskah kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Hang Tuah dan karya Abdullah Munshi yang menggunakan tulisan Jawi dalam bentuk lebih tersusun hasil pengaruh sistem Za'ba. Tulisan Jawi Za'ba banyak membantu perkembangan bahasa Melayu serta masih digunakan dalam bidang agama, budaya dan kesusasteraan sehingga kini. Melalui ketiga-tiga sistem tulisan ini, bahasa Melayu dapat ditulis, dipelihara dan diwarisi dari generasi ke generasi. Tulisan-tulisan ini membolehkan masyarakat Melayu merekodkan ilmu, sejarah, agama dan kesusasteraan dengan lebih tersusun, sekaligus memudahkan penyebaran ilmu dan pendidikan. Dengan adanya sistem tulisan yang jelas dan seragam, bahasa Melayu menjadi lebih mudah difahami dan digunakan dalam komunikasi serta pentadbiran rasmi. Identiti bahasa yang teratur juga membantu menyatukan masyarakat, memupuk rasa tanggungjawab terhadap bahasa sendiri dan mengekalkan warisan budaya Melayu. Selain itu, penggunaan tulisan-tulisan ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang kuat sebagai bahasa bangsa dan medium utama dalam pengembangan ilmu dan budaya sepanjang sejarah. Sejarah tulisan Melayu daripada Palawa, Jawi hingga Rumi menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja medium untuk menulis dan menyampaikan ilmu tetapi juga merupakan cerminan identiti budaya dan tamadun masyarakat Melayu dari dulu hingga kini. Namun begitu, dalam era moden sekarang, bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran yang memerlukan perhatian serius terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi dan pentadbiran. Dalam bidang pendidikan, cabarannya ialah penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan pelajar semakin berkurangan kerana kebanyakan bahan pembelajaran moden menekankan penggunaan tulisan Rumi. Contohnya, buku teks sekolah dan bahan bacaan di perpustakaan menjadikan sangat sedikit teks dalam Jawi, manakala latihan menulis Jawi jarang diberikan menyebabkan pelajar kurang pendedahan praktikal terhadap tulisan ini. Kesan daripada situasi ini, generasi muda sukar menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi, pemahaman terhadap warisan sastra klasik Melayu menjadi lemah dan identiti budaya yang berkait dengan tulisan Jawi semakin pudar dalam kalangan pelajar. Dalam bidang ekonomi, cabarannya pula ialah penggunaan bahasa Melayu yang kurang tepat atau digantikan dengan bahasa asing dalam urusan perniagaan dan pemasaran akibat pengaruh globalisasi. Contohnya, banyak papan tanda kedai, iklan dan label produk yang menggunakan ejaan yang salah, perkataan campur bahasa Inggeris atau terjemahan literal yang kelihatan janggal. Kesan daripada situasi ini, bahasa Melayu dilihat kurang profesional dan kurang dihormati. Orang ramai mula ambil ringan terhadap penggunaan bahasa kita dalam urusan ekonomi. Dalam bidang pentadbiran, cabarannya ialah penggunaan bahasa Melayu dalam dokumen rasmi dan sistem pentadbiran semakin berkurangan kerana banyak prosedur dan komunikasi rasmi menggunakan bahasa Inggeris. Contohnya, sistem pengurusan pejabat kerajaan seperti email rasmi, portal perkhidmatan awam dan manual prosedur kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggeris, manakala arahan rasmi untuk beberapa jabatan juga kadang-kala menggunakan istilah asing atau terjemahan literal yang kurang tepat dalam bahasa Melayu.
Kesannya, bahasa Melayu menjadi kurang dominan dalam urusan pentadbiran dan menyebabkan masyarakat kurang peka terhadap kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan rasmi. Tulisan terukir di lembaran lama menyimpan ilmu, adat dan budaya. Bahasa Melayu teguh jati dirinya, warisan bangsa sepanjang masa. Secara keseluruhan, tulisan memainkan peranan penting dalam memelihara bahasa Melayu, menyebarkan ilmu dan budaya serta mengukuhkan identiti bangsa, menjadikannya warisan yang perlu dipelihara dan dihargai dari generasi ke generasi.